So hari ni ialah malam terakhir sebelum kami memulakan perjalanan kami selama 1 bulan dekat Sabah, geng. Okay, awak ni kita lupa. Dah naik flight. Kita orang. Besok bijak lagi pun nak buat. Okey, kita sudah sampai ke ni kereta kita. Ini kalau tak sambal. Okey, kita ada lagi dalam 5 jam lebih. Ini dah direkam. Ini dah sampai menu kita. Oh, gila. Itu adalah Makan tu yang sebab tu. Ni tu. ni pakai botol je guys. Ni budak yang bawa aktiviti lepas. Kita dah sampai Gunung Kinabalu. Tapi sebenarnya dia besar. Kalau papa dah ada ke belum? Saya tempat untuk hemok. Di sini nampak. Oh, buat temik kan? Dia nak pakai Nike kot. Dia suka sangat makan fish.